Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Kak Siti Home Kitchen. Kali ni Kak Siti nak masak ringkas-ringkas je. Mudah tapi sedap. Ayam masak halia sos tiram. Jangan skip video. Tonton sampai habis. Sebelum tu, jom subscribe, share dan like. Jom kita start. Bahan-bahan yang diperlukan: ayam separuh, 1 batang lobak, kicap manis, kicap pekat ya, sos tiram, serbuk lada putih, bahan-bahan tumis, 3 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah kecil, 2 inci halia dan juga cili padi hijau dan merah ya. Mula-mula kita panaskan minyak. Tumiskan semua bahan-bahan tadi tu. Bawang putih, bawang merah, halia dan juga cili padi. Tumis hingga warna keperangan. Atau sehingga bawang dia garing ya. Masak ni ringkas. Mudah, senang, tapi sedap. Okey, bawang kita dah garing, dah boleh masukkan ayam ya. Masukkan ayam satu persatu. Air dia jangan masukkan ya. Dan kita akan tumis masakkan ayam ni. Okey, cukup gaulkan sebati. Masak dengan api yang sederhana ya. Gaulkan sebentar, lepas tu dah boleh masukkan lobak tadi tu. Sebab apa kita nak masukkan sekali? Sebab kita nak bagi dia lembut dan masak sama dengan ayam tadi tu ya. Kita gaulkan mesra semua bahan-bahan tadi tu. Kemudian kita dah boleh masukkan air. Masukkan air secukupnya saja ya. Lepas tu kita akan masakkan sehingga ayam tu separuh masak. Okey, ayam Kak Siti pun dah separuh masak. So dekat sini Kak Siti dah boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Masukkan seperti sos tiram, kicap pekat manis, serbuk lada putih. Boleh juga tukar kepada serbuk lada hitam sekiranya tak ada lada putih ya, ataupun kalau tak ada pun tak perlu. So terpulang kepada cita rasa masing-masing ya. Okey, jangan lupa dah boleh masukkan serbuk perasa. Kak Siti masukkan serbuk Maggi cukup rasa dan juga masukkan garam. Kita akan masakkan ayam kita dengan bahan-bahan sos tadi itu ya. Masakkan sampai ayam tu betul-betul masak dan tutupkan ayam tu sebentar ya. Masak ke 5 minit hingga 10 minit gitulah, atau sehingga ayam tu masak. Okey, kita tutupkan ayam tu. Nampaknya ayam Kak Siti pun dah nak siap masak. So kita masakkan sikit je lagi. Masakkan sebentar. Okey, nampaknya dah masak. Dekat sini Kak Siti dah boleh tutupkan api. Dan kita dah boleh hidang. Okey, ni dia ayam masak halia sos tiram Kak Siti. It's done. Mudah bukan? Okey, selamat mencuba resipi Kak Siti ya. Okey, jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum.